Tu Tok Mat, channel Muhammad Fishing Channel. Dia dah strike tadi Toman tu dalam 1 kilo lebih. Alhamdulillah lah, rezeki dia nak bagi saya pula ke Toman tu. Sebab dia dah biasa dapat kan. Biasa orang mancing-mancing ni dia orang nak seronok kan. Okey sahabat, saya nak try ni bawah-bawah ni pula. Tadi sebelah sana tadi anak ikan lah kacau. Anak tu dia makan, dia tak kasar lah dia punya ketuk tu. Kalau kasar dia terus ni. Ni pun macam ada usik ni. Semalam terlepas besar juga. Dia punya tali dah lama kan, tali dah reput. Dalam 2 kilo lebih cakap. Ni tadi dia dapat dalam 1 kilo lebih lah. Mula tadi terlepas, dia tak makan betul lagi kan. Kali kedua ni tadi lekat lah. Tu rezeki pula dia nak bagi saya pula. Alhamdulillah lah. Okay, Assalamualaikum sahabat. Ni rezeki ni daripada Tok Mat. Ataupun channel YouTube dia Muhammad Fishing Channel. Bolehlah support orang kita. Tadi dia mancing terlepas, ni dia repeat balik dapat. Dia tak nak pula bagi saya rezeki lah. Alhamdulillah lah. Ni dia. Alhamdulillah ni 1 kilo lebih ada ni. Okey Tok Mat, terima kasih Tok Mat. Okey, sama. Okey, alhamdulillah. Ni pot dia. Pot memang cantik lah. Memang tempat-tempat Toman semua ni. Saya try main lampam tadi, tapi anak-anak dia usik. Yang kasar-kasar dia tak ada makan. Satu umpan pun tak kena. Atuk cakap pakai ampas kelapa tu yang itik makan tu. Campur tepung sikit. Biasa atuk pakai tu lah. Pot dia memang cantik lah. Pot atuk dia memang kat sini lah biasa dengan member dia. Ni dia Muhammad Fishing Channel. Boleh support lah channel. Support. Okey. Assalamualaikum sahabat.